ada kamera. Tak nampak tu. Halui. Yang orang duk komen cikgu, kameraman cikgu macam lah orang tak nampak. Mana ada orang tahu. Assalamualaikum. Niaga apa ni? Oh ya ke? Cucuk Kira macam mana ni? Ini RM1. Sebiji RM1? Ya. Cepedok lah sebiji RM1 Tapi tak, saya tak marah. Saya tanya. Okey, tapi betul cepedok memang mahal. Lagi. Ni RM1, RM2. Berapa lama berniaga sini? Baru sebulan. Oh, baru sebulan. Oh, bukan sebelum ni niaga kat mana? Sebelum ni suami kerja full time niaga lah pasal dia dah resign. Oh, sebelum ni suami kerja apa? Consultant ni lah. Consultant plus. Consultant plus. Suami yang mana? Itu suami. Assalamualaikum. Tak apa. Apa lah. Main salam. Jangan dia kotor sikit. Tak apa, kotak bagus. Kat sini berniaga berapa lama ni? Baru Sebulan lebih kot. Baru sebulan lebih? Oh. Tak sampai sebulan lagi. Sampai sebulan lagi? Tak sampai sebulan lagi. Apa, itulah isteri abang kata tadi. Sebelum ni kerja konsultan. Lepas tu berhenti? Dah habis lah, habis kontrak dah. Oh, kontrak habis. Oh. Kalau niaga memang nak niaga terus pun. Oh, ya ke? Memang asal orang Batam ke apa? Tak, asal Johor. Macam mana berniaga okey? Okey. Hari ni pun dan tadi goreng pisang semua habis ni. Alhamdulillah, rezeki. Sisa-sisa cempedak ni goreng. Oh. Maksudnya tak ada dah lah. Pisang apa semua tak ada dah ni? Tengok. Dekat Cikgu Syahri. Kenal saya. Saya kenal, saya follow. Jam. Di mana pun orang kenal. Tapi tak apa, kenal untuk urusan baik tak apa. Kira apa, duk berniaga sini baru sebulan lah. Baru sebulan lah. Sini kena bayar sewa ke atau tumpang-tumpang ke apa? Saya office dekat kat sini dulu. Saya dulu kat sini kena baik juga dengan owner ni. Bagi tumpang dulu. Dia kata kalau nak bayar sewa tunggu dah maju pun semua baru bayar. Oh, okey. Jalan pun kurang sikit kan. Dua minggu lepas ni kami buat live je kan. Oh. Orang datang, orang tahu. Okey, ni baru tahu. Tengok live apa semua. Dan juga dia punya FYP apa kan. Alhamdulillah lah. Tak, kami pun pening kepala macam mana. Habis ni dah taruh lah. Duduk mana? Saya duduk KL lah. Tapi ni saya main urusan kerja saja, pusing-pusing kan. Tengok apa yang boleh buat. Doakan yang terbaik lah. Niaga elok-elok, pelan-pelan. Semua meniaga dia dah pasang surut. Lepas tu dia ada dugaan dia. Dia bukannya terus boleh meloncat. Puing, naik atas terus. Kalau boleh naik terus macam tu, maksud dia mesti ada benda yang tak apa nak elok nak jadi. Dia biar naik bertangga tak apa. Kalau kita naik terus pi macam tu, bahaya. Kita tahu step dia jatuh kat mana. Betul. Kalau naik terus kita tak tahu tu jatuh terus. Betul. Tak apa. Niaga elok. Jaga diri elok. Mana boleh tak kira? Tak boleh. Jangan. Saya tak boleh. Saya order, saya makan, saya kena bayar. Guys, apa lagi korang tunggu? Masuk dalam TikTok saya. Tekan link saya tu. Pilih Cikgu Syahri 3 bulan. Free. Kontrak dilimitkan hanya kepada 12 bulan je. Jaminan uncapped speed sebanyak 1000 GB. Dia bagi penuh. Siapa cepat dia dapat. Tak apalah, lebih saya tak mau. Cikgu. Betul, tak mau. Tak apa, ambil lah. Wow. Ni wow, syok. Jumpa